comfort zone. So kadang-kadang kita dalam within kita buat niaga ni, kita akan ada satu momen yang kita dapat sales yang baik. Jadi kita relax lah. So relax, lama-lama kita lemas. Soalan saya Datuk, sepanjang buat current craft, Datuk memang hari-hari niaga ke ada comfort zone juga ke macam mana? Saya bermula dengan satu majalah. Bila majalah ni berjaya, saya promote the second editor, assistant editor dalam contoh majalah Nona. Bila Nona berletup dan dah stable, tim tu akan jadi comfort. So saya ambil assistant editor, saya bagi training, saya bagi vision, dia buat majalah remaja. Majalah remaja ni untuk ini. Saya bagi medan tempur baru untuk dia. Kalau dia akan rasa boring. Bila bos ni nak mampus editor ni sakit kan? Editor ni banyak songil ke kan? So bila dia bagi teritori baru, contoh ada doktor buka cawangan baru, si asisten dia jadi manager kat situ, dia tak happy. Pasal manusia ni, dia mula-mula dia nak hidup, lepas tu dia nak makan, lepas tu dia nak senang, lepas tu dia nak jadi ketua. Itu natural. Dia nak jadi ketua. Bayangkan, dari satu majalah saya boleh create 34 jawatan editor. Zaman sebelum digital, editor very powerful tau. So bayangkan saya ada 34 editor. Dan dia orang itu semua duduk pemegang tombak. Sekarang jadi panglima perang di satu medan baru. Jadi itu sebab orang mau growth. Kadang-kadang kalau bisnes kita tepu macam tu, itu sebab orang muka cawangan, orang muka produk baru untuk growth, bukan untuk suka-suka untuk bragging rights. Macam sekarang di zaman sosial media ni, semua orang nak brag, oh aku dah 4 cawangan, dan satu cawangan pun tak cukup sales lagi. Jadi itu beza perspektif dalam life tu. Jadi maknanya manusia ni, dia konflik timbul bila dia lama sangat comfort. Jadi dia buat kerja yang sama, dia boring. So you kena bagi medan baru pada dia. So itu yang kita buat. Itu sebab company kita boleh grow. Dan editor-editor kita semua dulu asal dia masuk fresh graduate, dia masuk dia kerja 4-5 tahun. Kalau dia pergi utusan zaman dulu, tak jadi editor kena kerja 20 tahun. Di Karangkraf 5 tahun dah jadi editor. Itu sebab editor kita muda-muda. Saya yang paling mergas tua kan? Jadi orang suka diberi peluang supaya dia boleh tunjuk bakat dia, kebolehan.